Cara tukar minyak hitam dengan minyak gearbox dekat motor skuter. Okey korang, hari tu partner income aku dah tunjuk kat korang cara-cara tukar minyak hitam dekat motor RS. Hari ni aku nak tunjuk kat korang cara tukar minyak hitam dengan minyak gearbox dekat motor skuter. Jom, let's go. Okey semua, hari ni aku malas nak beli lidah aku nak kecek bahasa aku dah. Okey, mula kita buka cara tu baik, tak boleh apa. Okey, kita buka dulu untuk bawah tu, bagi keluar minyak hitam lama tu. Okey, kita buka pula. Tutup pula minyak lubang minyak hitam bawah tu. Okey, lepas tu kita ketakkan lubang tu balik, lubang minyak hitam tu. Lepas tu gapai buka lah lubang minyak hitam di atas tu, buka dengan plier. Gitu. Okey, next semua kita buka minyak hitam dah. Kita buka soyak dulu. Cocong pula. Okey, soyak dulu. Senang nak masuk. Okey, bismillah macam. Okey. Minyak hitam ni kena masukkan 1.1 liter. Jadi satu botol ni 1 liter. Okey, kena masukkan satu lagi. Okey, kita buka pula lagi, hot sauce lagi. Comel tangan abang ni. Kita soyak dulu. Soyak bakingnya abang ni. Okey, dia gosok pula. Dia tepuk pula. Ikut musik-mu lah ke mana, jangan duk ikut lah perangai lagu ni. Okey, kita kena suka lah sebab nak 1.1 liter. Okey, suka dah comel. Okey, saya tutup lah pula lubang minyak hitam tu. Duduk remah-remah pusing pula. Lepas tu ketakkan dengan plier. Okey, saya settle dah minyak hitam. Kita nak tukar minyak gear pula. Okey, minyak gear ni kita kena buka dulu di bawah. Hacam bagi duit kena tayar pula. Okey, tutup balik. Lepas tu beg tu semua kena tutup balik. Okey, ketakkan guna gam nama. Mau kapling guna nama. Okey, buka gapa ni kat tayar ni semua. Tempat nak masuk tu minyak gear. Okey, buka dah. Lepas tu okey, masukkan minyak gear. Pecek-pecek minyak gear tu biar masuk, bawa masuk dalam. Korek gam nama pula. Okey, ni kena masuk sebotol setengah dah sebab satu botol 1 ml nak kena masuk 150. Okey lah, saya boleh lah tutup balik minyak gear, lubang minyak gear tu. Lepas tu ketakkan dengan gam nama. Okey korang, itu saja cara-cara dan step untuk tukar minyak hitam dan minyak gear dekat motor skuter. Okey korang, jangan lupa grab kita punya package dekat Nick Motorsport. Jumpa lagi di Nick Motorsport, pusat servis listrik yang mau di Jalan Datang. Standard je datang. Bye.